nak mula tarik. Ha, naik dah. Dah naik dah. Turik. Laju. Bakar dapur kayu pula. Yes. Ha? Oh ya. Ni makan kosong pun manis dah ni. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Sport Cobra channel ular anda. Channel ular tapi ustaz kita pelbagaikan. InsyaAllah semua benda lebah kita main, tapi mata kita main belaka. Okey, jadi hari ni aku bersama Huzaifah Zakaria channel. Okey. Jadi hari ni aku tumpang populariti dia lah. Tak agak. Aduh, boleh masuk. Hari ni kita nak main tarik pukak di patah apa ni? Rumuda. Jadi biasa ikan benda ada tempat-tempat gini. Biasanya ikan pelata, ikan gelama, ikan tambang. Tapinya bulan 5 ni kurang sikit lah. Bulan 5 ni kurang. Bulan 4. Ini nak bulan 4. Oh. Tapi dah awal kok ada rezeki ni kok. Sebab apa kita pilih waktu pagi? Sebabnya biasanya pagi banyak ikan. Biasa masa tengah hari tu dia jenis. Pagi itulah kita boleh menentukan ada ikan ke tak. Untuk bulan 5 ni. Untuk bulan 5. Kalau bulan 4 tu memang pagi tengah hari tu boleh main lah. Boleh main belaka. Siapa bulan berapa? Siapa bulan 8 itu kok. Siapa bulan 8, 9 itu. Tapi nya bila ada kawan ikan, kita boleh je lekong. Boleh je lekong. Ni kita nampak sikit. Abang Izan tu dia nampak sikit kan. Kita lekong lalu tak apa kena dok. Ni dah ada dalam target lah. Dia turun tadi nampak dah sikit. Kat nanti. Dia pun lekong lalu. Awak kena dok. Jadi awak kita lemah tak apa-apa. Lemah tak ada masalah. Mana? Ada batu. Weh, buka lekat ni weh. No. Awak bagi hitam. Dia pandai berenang. Tak berenang. Lekat. Ajak lagi. Tadi ni. Ajak kali ni. Dah sungguh. Kalau kau buka dia minta tolong buang hak lekat. Lekat dia tu ali. Itu hak dia. Tak ukul laba. Ni kali ni dia makan apa dia. Saya kurang dah buat kerja. Saya bagi dia. Takat-takat ular dia. Cari benda kak? Cari gemih. Gemih tu macam siput kecil-kecil tu. Dah. Enjoy. Ni first time Tengok mana tu? Tahu terjun. Ada ikan tambang. Molek ni. Tak balik dah hari ni. Cuti mah. Kita ada otai kita bisa lagi. Banyak pok. Ikan tambang. Bukan jadi lauk, jadi umpan dia. Jadi umpan dah. Semangat ke Ustaz Zabah semangat sikit. Nampak kurang semangat. Biasa dalam video semangat ada. Berlakon je. Berlakon semangat pula ni. Tu ada seorang di tengah tu bahagian setting. Naik macam banyak dah. Naik dah. Naik dah. Sutung ada. Naik sutung. Turut. Ni ni ada. Sutung ni cakap. Sutung saja. Mantap. Dapat tu. Tiga. Nunggu tu tiga. Nunggu. Aku hitam air. Aku.
Ini macam sini tupak ni air ni. Dok mabang. Mabang lah ke? Mabang lah. Dapur ni. Saya pergi canda ah. Saya lagi canda. Sekali tarik ya. Seronok Ustaz, seronok. Seronok. Lebih 10 ekor ni. Oh. Kilo lebih. Banyak ya. Ha? Penuh. Ada tak balik. Hari ni kita tarik pula sekali lagi lah. Kita tarik pula sekali lagi. Ni baru orang pertama ni. Orang pertama. Oh, betul. Ngabang. Mabang. Ni ikan pelata. Oh, ni anak palang. Ikan tamban. Ni anak caru. Kena ikan Ustaz. Kena. Anak caru. Air kita celuk air lah. Oh, hitam air ni. Ada. Dawak dia. Oh. Mantap. Ni sutum dan tak? Ha? Ni sutum dan? Ni. Katok. Oh. Lucu sutum. Katok. Anak. Satu kulit. Sutum kulit. Tapi katok bukan dia ada tajam je. Dia anak dia tak ada. Oh. Baru pertama kali tengok punggung sutum. Ada punggung punya. Ni bagian ni ya. Duduk di mercang. Oh. Ada lagi stopok. Jauh ku cari rupanya di sini. Ada lagi ha. Faham sutum ini. Dia jepok ni pok. Belum ni tak ada boleh tutup. Belum dia tak boleh tutup. Hari ni delek. Ha. Yo mari aura ular tudung. Ni tengah prepare untuk nak tarik lagi sekali ke dua kali lagi. Aku tanya ni. Sekali ke berkali? Wah, berapa kali? Dua. Ni tadi pergi baang. Oh, baru tadi baru try apa? Ikan hok kita cari dengan ikan hok kita beli walaupun sama-sama jenis dia rasa lain. Oh, ni memang betul-betul jauh dia tarik. Daripada sini tu. Oh, Allah. Berapa meter bukaan? Satu lebih. Tahu. 100 lebih hari lah. Betul lah kalau 100 lebih. Oh, tarik dah ni. Oi. Oh ni tarik. Tarik apa saja air. Tarik. Berat ugok oi. Boleh tahan. Patut nak gambar. Oh, sedap pagi-pagi dari patah ni. Rasa energi lain, rasa dia energi lain rasa. Air letih tu bilang. Apa cah angin tak? Lah. Basah. Mana sepak aku. Ada mic. Akak dah buk. Pindahlah buk siapa dah. Dapat banyak ekor ni. Glamour saja ni. Ni glamour saja dalam buka ni. Seronok sahabat aktiviti gini. Hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat pagi hari ni. Ni first time lah aktiviti aku join aktiviti gini. Tengok Pohim, semangat dia. Nyelang lalu kat bawah, nyelang. Nyelang lalu kat bawah, ha. Hebat. Baru ada hasil. Oh, ada ketai ada. Oh, duda ekor. Ada putih. Oh, ada putih. Ada putih. Ada sutong. Sutong pula. Sutong pula. Nak
Sabar nak sabar. Oh tu ada tambah glamour. Anak glamour. Oh ada. Ada. Ada ni. Ada. Walaupun tak banyak tubik. Tubik. Ebek. Oh. Oh, sutung. Banyak pula sutung ebek. Oh. Ebek nampak ni. Kita makan ikan. Sutung banyak pula sutung. Tak, banyak pula sutung. Ada okey tu. Sutung je. Oh, sutung ada lagi. Tapi tak banyak macam tadi lah. Oh, tadi banyak sutung. Oh, boleh lah sutung. Oh, makan soto. Makan soto lagi ni. Oh, makan soto lagi ni. Oh, ada pula. Soto katok. Ada pula. Oh, nembok lagi tu katok pun. Macam mana aktiviti baru hari ni? Best. Ha? Apa lagi suka? Suka? Ya, Hak gini suka? Hak berat-berat tak apa? Soalnya memang boleh meresak ke jiwa. Meresak ke jiwa. Nak bulat apa ni? Boleh. Boleh nak bulat. Ebek seekor saja. Seekor je ebek. Tapi ada seekor lopak dia. Dah susu. Banyak juga susu. Ni ebek. Ni orang makan tak ikan ni, Bok? Makan. Ha? Makan. Makan dia? Ni kau tak kan ni lepeh. Oh. Lepeh lauk pun. Kau ni dah ni kelas sikit. Oh, keras sikit. Susu biar nampak banyak sikit tutung. Oh. Tadi dah ni banyak pula. Banyak. Banyak lah bagi kita ni. Bagi awak-awak ni dia kata biasa je. Oh, ni boleh buat tupak lah tu ni. Ada duit dia. Betul. Rezeki ni. Mari. Oh, gelembung molek. Macam katak minyak tak? Batu panggil situ katak ke? Macam katak minyak. Ada spesies lain seekor. Ada tak ada? Ni buluh. Ikan buluh. Buluh biasa banyak patah ni. Ada seekor buat upah mana? Sak seekor. Boleh lah. Cara pek ikan dia pek. Mana? Ni. Kat Todok lah. Bukan ni ikan Singapura. Singapura. Todak. Ikan ni. Okey guys. Jadi rezeki untuk kedua ni agak kurang sikit lah. Tapi tak apa. Kita nak seronok-seronok. Ada hasil sikit-sikit pun alhamdulillah. Jadi kita try pula depan ni. Tekong. Macam mana? Ada street lagi kau? Okey, makan. Makan dulu. Beres Tekong. Tekong kata makan dulu. Bau soto bakar ni. Mari kita jeriki lah. Gigi. Kita bau masak. Kita bau masak orang bakar soto. Ha? Oh, pasti ni dah rasa ni. Bau masak dalam perut orang ni. Kita tengok. Oh, manis. Bau dia manis. Asyik dapat ada kita bakar. Kita nak ambil bau manis kak. Dah, okey awak. Cari orang telefon awak. Oh, bakar selalu. Cari orang telefon awak. Bakar selalu. Duduk patah bau tak? Duduk patah ni bau. Bau dah. Oh, bakar dapur kayu pula. Jadi. Piye? Ha? Oh, Ni makan kosong pun manis dah ni. Ni hasil dapat tadi. Ni ada lagi dalam bakul. Ni buat upang ikan sakak merah ni. Ui. Lagi dia duduk sini. Gayak lah dia nak turun. Oh, santai molek duduk sini kak. Oh, healing. Lepas tu pula kapah. Oh, udang putih biasanya musim bila? Melapak. Di musim ni ada ni, air jenis ni ada, musim ni ada lagi. Lepas tu kalau kiranya bulan 5 ni, bulan 5, bulan 6 sampai bulan 8 ni ngutik lah, gitu lah. Ada lah. Banyak-banyak sipang lah buka. Dia nak air keruh juga. Dia lepas pada Mudah ikan. lepas pada boh. Mana beralih musim lah. Beralih musim. Beralih musim. Masa tu ikan rapak tu. Oh, yang mari sini. Mari patah. Dia keruh bulan 7 bulan 8 payah kot ikan lah. Oh tu. Dia bulan 4 budak. Melepak. Bulan 8 tu ikan selau bucat, selau kuning tu. Oh, Biasa. sedap tu. Bulan 8, bulan 9 bulan ikan selau bucat. Oh, ikan selah. Makan. Ngomel makan. Jom.
Kita kalau sebut makan bangkai patah pula lah. Kena puluk-puluk. Oh, sabutnya molek. Ni aroma dia jadi ni. Aroma hot jadi. Air tangan otai pula. Ambil sotong. Bakau. Lepas tu ikan seekor. Oh, pagi ni mai tepi laut. Mana sedap kali saya. Sotong fresh. Bismillah. Makan kepala pula. Bawang asap api sedap. Tak payah bubur garam dah. Manis dia campur dah. Jadi main. Jadi. Sebab kes soto bakar. Kita bakar. Soto bakar sedap. Cuba yang rasa sotong rasa mana? Puan yang komen. Makan dulu. Kau makan dah habis. Makan dah. Oh, berlubang lah. Rasa kan ya? Sedap habis sebab dia fresh. Tak kena air batu lah. Tak kena air batu apa. Dia punya manis tu ada penyakit dia manis. Dia punya manis. Ada gauk tak? Tak ada banyak ada. Kan ada gauk. Balik mengakak kau yang ni. Kena pulak dengan pulut ranyo lawan dengan soto. Dengan ikan Adu. Ikan adu. Ambil ikan lagi ni makan banyak. Mau tengok Oh, soto tupak. Soto sombak. Soto sombak. Kita sumbat mulut dah ni. Ni pulut dah. Manis kok. Ada orang panggil benda yang ada kick. Ada kick. Lain cara orang patah dengan orang darat makan. Lain. Orang darat. Kita orang darat, orang bukit. Orang patah makan gini. Bakar tak apa kita orang perut. Bakar tak apa. Dia darah dia cerak lalu ni dak banyak. Kalau rebu tak boleh. Rebu tak boleh. Rebu jangan. Dapat makan dak ikan darat. Makan jaga makan. Aku makan sikit-sikit. Tak berapa nak boleh pergi. Ada kurang. Kalau orang patah dia kurang sikit ikan darat. Isi dia jadi gini boy. Jadi sekepi-sekepi boy. Ni baru tahu cara dia boy. Ada lagi. Soto mambang. Dia campur air laut sikit masing-masing tu. Dia masing automatik. Boleh. Asli. Asli. Tak apalah. Saya terima. Asli bukan automatik. Bodoh. Dia punya bodoh aku ni. Dia bawa hidup anda tengok. Allah. Dia di sini. Kalau dia kena buat jalan awak lapar. Kalau buat lapar baru boleh makan lebih daripada orang lain. Kalau buat malu-malu. Makan hak kecil ya. Makan benda bang. Dia panggil dia tijah. Dia panggil tijah. Tijah. Mana? Kalau Tina cik jah. Kalau hak atas pok jah. Anak dia? Anak dia lijah. Apa sini panggil tijah. Tapi kalau bukan gemis. Gemis dia keras ke? Adek. Apa yang hanya makan ketang. Orang semak. Apa yang hanya dia dah point dia tahu boy dak semak. Dia pergi orang semak. Ambil. Dia pergi ke sapi. Dah ambil. Janggut super dah ni. Tengok janggut. Apa yang ambil dia? Kutu itu. Rambut keriting dah. Kau ni, habis. Dia bagi soto. Dah lah. Allah dah. Dah habis ni. Trik yang ketiga. Ini mungkin last lah. Kita tengok hasil. Sekarang ni dalam pukul 10 pagi. Jadi kalau tak ada lah. Tadi je lah kiranya hasil kita. Sebab tengok pagi ni di kawasan ni tak ada kawanan ikan. Tak ada potensi nak boleh banyak lah. Kalau sikit-sikit tu insya-Allah ada. Biasa kalau ada kawanan ikan tu dia nampak air tu gok gitu Ni tak ada langsung. Jauh bok lagi. Ada nampak tak?
Ada. Tanya Mang nampak ni. Ada nampak ikan? Apa-apa atas jaga. Ada sungguh aja agak ni. Buat jaga ya. Air saja. Ada nampak air? Ikan tak ada nampak. Lah mana lah? Tanya. Kalau ada kawan faham dulu. Lagu mana boleh consider kita boleh labuh ke buka? Tadi gagang ah. Dah kerek tengok air nampak. Tak kita tengok air ada lah. Kalau kawan ikan tu nampak. Nampak ngetik-ngetik tu. Ngerti kawan ikan lah tu. Ni setakat ni ada tak? Tadi ada ni. Ni? Ni ada lah. Ada. Ada insya-Allah ada lah. InsyaAllah ada. Udang tak tahu lah. Di tepi dia. Beres. Dia bertanggung jawab. Sebab dia bagian tengok ikan. Tarik boy, tarik. Pakai gelah dia. Ambil mat. Kau jumpa dulu kau bagi. Bala mana? Ni kapung mana ni? Ya. Ni kapung mana? Saya. Kapung. Kapung mana? Akademi Bomba. Akademi Bomba. Dia tarik memang hang ni kena tarik pegang bawah. Lelaki cara banyak cara. Jadi kalau kita tarik bawah dia tak menyebabkan benda ni ikan ni keluar ke? Situ je. Situ je. Okey. Kalau pagi dia masuk kocong pagi tau. Jadi ketam lah kau. Tak sutong pula ni. Sutong pula. Ini hari sutong. Jangan nak ngulur tarik. Telefon dia Buka ni labuh berapa ni? 2 rupiah. Labuh 2 rupiah. Ni bukan cari makan Dah? Buka main-main. Buka ramai. Awak cari makan lain? Cari makan dalam lagi tau. Besar lagi. Tapi banyak boleh itu. Berapa guda? Berapa baku? 500 kilo dia ni. 500 kilo. 17 aku. Ni pakai buka ni? 500 kilo dia. 17 aku. Lama saja. Lama saja. Lepas tu 2 minggu lepas ikan tambang 500 kilo. Lepas tu buat gimana ikan tu? Jual? Masing tu sini. Bagi dek. Lu bukan main-main dah tu. Tu bukan main ni. Suka-suka. Dia main-main yang. Ada. Ada. Ni tak kira. Tak kira ni. Tu. Gelama benda ni panjang ni. Lama kata. Tak apa dah kan. Lalah. Gecko ikan, dia gecko je ikan boleh. Udang ada. Allah. Udang gecko. Hitung. Ada ikan. Hitung aja. Ni ikan Singapura. Di langit kata tak. Buat upah ni. Udang. Mai. Udang patah dekat ekor dia mego. Udang tu goreng. Goreng. Upah orang. Udang. Ada udang, ada setung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ekor sebuku Maggi okey. Dia panggil ikan benda ni. Sabah panggil berusak. Kalau Indo dia panggil brengsek. Bukan? Mana? Bilah. Bolehlah cekok. Cekok ni maksudnya segenggam. Sutong ni jinak. Tengok boleh mandi dengan saya. Allah. Jinak sutong ni. Mati dah ni. Kejap je betul. Warna-warna gini. Warna-warni. Ni asal warna sutong Kalau jumpa merah-merah tu makna sutong tu sudah tidak fresh. Tidak segar. Kedemi hari ni. Ambil balik habis. Nak benda. Ambil buat apa bang? Kari je. Ni nak wik kita belakang. Kita nak benda boy. Aduh banyak benda ni. Dah kali lah ambil awak. Ikan balik habis. Wah kering. Ikan ambil balik. Aku nampak banyak buat upang ni.
Nampak gitu dah. Ambil eh. Ambil semua balik. Balik. Dia nak bagi kita belakang ni. Lepas tu awak kena. Wah ada set ni. Ambil. Payah nak jumpa ikan ni. Oh, baik. Cari tangan sendiri. Balik nak goreng. Ha? Potong sini. Kilo ada buat air garam celup ikan goreng lalu. Potong kepala, potong bawah. Mari. Sutum. Oh, terbaik. Suka ada. Suka sangat ada. Okey, Jagang. Ya. Terima kasih banyak pengalaman baru hari ni. Mana kali mari bah. Nanti kita mari pula. Kalau bos kita kata okey, kita on lah. Terima kasih banyak. Dah. Ya, dia ambil gambar ni, ambil gambar ni. Kita gili rekod. Ambil gambar ni. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dah. Terima kasih banyak. Terima kasih awak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jangan apa? Janji ada lah. Janji ada. Tapi tadi kita tengok sutung tadi bukan ikan. Tak. Hamba takut dia duduk dalam air tu. Dan tengok sutung dia punya duduk dalam air. Okay guys, so itu sajalah perkongsian video kami pada kali ni. Memang syok. Kalau nak suruh buat lagi video macam ni, komen nak lagi. InsyaAllah kita collab lagi dengan Ustaz Huzaifah. Jangan lupa support Ustaz Huzaifah Zakaria channel. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.